Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada Puan Tan. Saya Nur Aisyah binti Abbas daripada pelajar PDPP Perdana Bahasa Melayu 9 Oktober 2024 akan membentangkan berkenaan dengan projek 2 iaitu kemahiran mendengar, pembinaan ujian dan kaedah penilaian. Kita pergi kepada pengenalan. Pentadsiran berterusan menilai perkembangan murid berdasarkan DSKP. Dalam kajian norm Marizan Muhammad Nawawi 2024, kemahiran mendengar dan bertutur ialah asas utama dalam pelajaran bahasa tetapi kurang diberi tumpuan. Kemahiran ini penting untuk memastikan murid fasih berbahasa dan berkomunikasi dengan berkesan. Pentadsiran yang sistematik perlu dilakukan untuk mengukur penguasaan murid secara tepat dan apakah peranan guru. Guru perlu merancang ujian mendengar yang efektif selaras dengan SKPMG2 dan standard pembelajaran KSSR. Jadi dapat kita lihat bahawa kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang asas dan yang utama sebelum kemahiran lain yang boleh dikuasai oleh murid. Kemahiran mendengar perlulah kemahiran yang pertama yang dikuasai oleh murid dengan baik. Barulah berlaku komunikasi yang berkesan dan boleh berbahasa dengan baik. Baiklah, objektif tugasan ini saya pecahkan kepada 3 iaitu yang pertama kita akan lihat kaedah penilaian kemahiran mendengar, pembinaan ujian DSU kemahiran mendengar dan demonstrasi ringkas. Jadi, dalam kaedah penilaian kemahiran dengar, kita akan pecah kepada elemen pentadsiran, aktiviti penilaian, bahan sokongan dan aspek penilaian. Pada elemen pentadsiran, kaedah penilaian kemahiran mendengar. Kaedah penilaian kemahiran mendengar di sekolah rendah adalah melalui dalam PBD iaitu pentadsiran bilik darjah. Kemahiran mendengar, penilaian kemahiran mendengar di sekolah rendah tidak sama seperti di sekolah menengah, di STPM atau maupun di tempat lain lah. Sebabnya di sekolah rendah kita hanya lihat dalam pentadsiran bilik darjah. Tidak ada ujian secara tahunan, bulanan, sumatif kan? Sumatif seperti di sekolah menengah ada ujian bertutur mendengar. Okey. Elemen pentadsiran dalam kemahiran mendengar di sekolah rendah ialah dalam PBD selaras dengan KSSR pindaan 2017 untuk mengukur perkembangan murid mengikut kurikulum yang ditetapkan dan ia adalah pentadsiran formatif berterusan dilaksanakan sepanjang tahun dalam proses PDP dan tidak membezakan tahap penguasaan, fokus kepada perkembangan murid secara menyeluruh dan untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid membantu guru merancang mengubah suai PDP secara fleksibel. Jadi penilaian kemahiran mendengar di sekolah rendah adalah di dalam bilik darjah semasa PDP berlangsung mengikut standard pembelajaran. Itu yang saya atas pembacaan saya lah. Dan kita bukan untuk memberi murid markah. Kita hanya untuk menilai perkembangan murid. Maksudnya daripada hari pertama murid masuk sekolah dari standard pelajaran 1.1.1 sehingga 1.1.2, 1.1.3 adakah murid ini berkembang. Kita boleh lihat sepanjang PDP sepanjang tahun. Okey, seterusnya dalam aktiviti penilaian menurut Nur Marizan Nawawi dan Arif Muhammad 2024, pelaksanaan latihan kemahiran mendengar tidak diperincikan, maka guru perlu bijak dan berlandaskan profesionalisme dalam menilai perkembangan serta tahap penguasaan murid mengikut standard PBD. Jadi sebenarnya KPM tak ada menetapkan aktiviti penilaian apa yang perlu dilakukan untuk menilai kemahiran mendengar murid di sekolah rendah. Jadi, ia adalah berlandaskan profesionalisme guru. Guru sebagai penilai. Guru perlu merancang dengan baik dan berkesan supaya dapat lihat
perkembangan boleh dilihat kemahiran mendengar setiap murid. Jadi kemahiran mendengar yang diuji boleh dibagi kepada 6, iaitu mendengar untuk mengecam, mendengar untuk memberi respon, mendengar untuk mendapatkan maklumat, mendengar untuk menyampaikan maklumat, mendengar untuk kefahaman, mendengar untuk menilai. Jadi untuk mengecam, contoh aktiviti penilaian kemahiran yang boleh dibuat, kemahiran mendengar yang boleh dibuat ialah murid mendengar rakaman dialog pendek dan mengenal pasti siapa yang bercakap dan topik perbualan. Ataupun murid mendengar laporan berita dan mengenal pasti nama, tempat, tarikh atau acara penting. Jadi murid hanya mengecam saja apa yang didengar. Jadi yang kedua, mendengar untuk memberi respon. Murid mendengar pengumuman di stesen kereta api dan memilih platform yang betul. Itu untuk memberi respon. Murid mendengar pidato atau syarahan dan menjawab soalan berkaitan isu utama yang dibincangkan. Mendengar untuk mendapat maklumat, aktiviti yang boleh dilakukan adalah murid mendengar cerita pendek dan membuat ringkasan serta mengenal pasti tema utama. Murid mendengar laporan berita dan mencatat fakta penting seperti siapa, apa, bila, di mana dan mengapa. Aktiviti untuk mendengar untuk menyampaikan maklumat, murid mendengar pengumuman tentang perubahan jadual peperiksaan dan menyampaikan maklumat kepada rakan kelas, dan murid mendengar lirik lagu dan menjelaskan maksud atau mesej ingin disampaikan. Mendengar untuk kefahaman, murid mendengar puisi dan menerangkan makna metafora yang digunakan. Murid mendengar dialog atau cerita dan menjawab soalan pemahaman. Mendengar untuk menilai, murid mendengar pidato dan memberi pandangan serta hujah, sama ada murid mendengar laporan berita, menilai keobjektifan berita serta menepasi sebarang unsur bias dalam penyampaian maklumat. Itu adalah contoh-contoh aktiviti penilaian kemahiran dengar yang boleh dilaksanakan. Dan bahan sokongan. Bahan sokongan penilaian kemahiran mendengar merangkumi sumber audio, visual, instrumen, pentakdiran dan aktiviti interaktif yang membantu menilai kefahaman, respons serta keupayaan murid dalam mendengar secara berkesan. Menurut kajian Darani Johari Wan Munah Ruzana 203 menunjukkan bahawa elemen TMK seperti komputer riba, LCD, set pengajaran dan buku teks digunakan sebagai bahan bantu mengajar untuk mentaksir kemahiran mendengar dan bertutur secara lebih interaktif dan berkesan. Jadi saya boleh pecahkan kepada 3 kategori, iaitu audio visual. Contoh bahan yang boleh digunakan adalah rakaman dialog, laporan berita, syarahan, video, instrumen penilaian, JSU, senario semak, rubrik pemarkahan, lembaran, aktiviti interaktif, permainan Kahoot, kuisis, latihan mendengar berpandu, bercerita kembali dan perbincangan dalam kumpulan. Okey. Sebelum kita meneruskan kepada cara menilai kemahiran dengar, mari kita lihat dahulu video yang dipaparkan. Dengan kita, jadi saya nak minta Cikgu Mat kongsikan rumusan ringkas terhadap apa yang telah kita bincangkan hari ini. Silakan Cikgu. Terima kasih. Sebagai rumusannya, guru dan murid saling memerlukan untuk memberi PBD. Dan PBD pentafsiran bilik darjah ini, para guru perlulah mengajar berdasarkan standard pembelajaran. Daripada standard pembelajaran itu, guru mengeluarkan maklumat atau catatan tahap perkembangan murid untuk memberi tahap penguasaan murid secara keseluruhan. Itu. Baiklah, terima kasih. Jadi apa yang dapat kita lihat daripada video sebentar tadi, menurut Cikgu Man yang mesra dipanggil, beliau mengatakan PBD dalam kemahiran bahasa Melayu ni, kemahiran berbahasa Melayu antaranya adalah kemahiran mendengar, boleh dibuat dalam kelas mengikut standard prestasi dalam GSKP. Jadi kita akan lihat aspek penilaiannya adalah guru mentaksir keupayaan murid berdasarkan standard pembelajaran dan menentukan tahap penguasaan dengan merujuk standard prestasi dalam GSKP. Ini juga disokong oleh Halimah Jamil dan Rosita Raja Said 2019.
Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respon. Ini dalam DSKP bahasa Melayu. Dan kemahiran mendengar yang diuji seperti saya bentang tadi adalah mendengar untuk mengecam, mendengar untuk memberi respon, mendengar untuk mendapatkan maklumat, mendengar untuk menyampaikan maklumat, mendengar untuk kefahaman dan mendengar untuk menilai. Jadi di dalam DSKP, kemahiran mendengar dan bertutur, kita lihat mendengarlah. 1.1.1 iaitu mendengar dan memberi respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan situasi tidak formal. Jadi ada satu je standard kandungan dalam kemahiran mendengar dan boleh dipecah kepada 3 standard pembelajaran iaitu 1.1.1 mendengar, mengecam, sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam pelbagai situasi. 1.1.2 mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap maklumat yang diujarkan dalam pelbagai situasi. 1.1.3 mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap pernyataan secara kritis dan kreatif. Jadi dalam PDP, guru akan memilih standard pembelajaran dan PDP boleh dilaksanakan mengikut standard pelajaran dan boleh juga tafsir pada masa yang sama. Kita dapat lihat kan dalam kajian sebelum ini bahawa kekangan PBD adalah guru tidak mempunyai banyak masa, kekangan masa untuk membuat pentafsiran. Jadi apa yang saya boleh cadangkan adalah untuk mentafsir semasa PDP berlangsung. Maksudnya sambil menyelam minum air. 2 sekali lah. 2 perkara kita selesaikan dalam satu masa. Jadi dalam DSKP juga menunjukkan standard presentasi mendengar dan bertutur pada tahap 1 hingga tahap 6. Tahap 1 bermula dengan syarat terhad ya. Terhad, kedua terhad, ketiga memuaskan, 4 baik, 5 sangat baik dan 6 cemerlang. Dalam DSKP melalui kajian yang saya baca adalah secara umum. Jadi saya ada membuat aspek penilaian supaya lebih untuk panduan saya untuk menilai kemahiran mendengar berdasarkan standard pelajaran. Jadi pada tahap 1 sangat terhad, kemahiran mendengar yang boleh kita dapatkan adalah mengecam. Murid hanya mengenal pasti bunyi atau perkataan asas dalam bahan ujian dengan bimbingan penuh daripada guru atau rakan. Pada tahap penguasaan 2, murid yang pada tahap penguasaan 2 kemahiran mendengar memberi respon, guru memberi petunjuk untuk membantu murid mengenal pasti kata kunci dalam bahan ujian yang dengar. Pada tahap 3 mendapatkan maklumat suku bimbingan daripada guru. Murid boleh menjelaskan isi utama dalam bahan ujian dengan bantuan separa. Murid pada tahap yang TP4 menyampaikan maklumat, murid menunjukkan keyakinan tinggi dalam memahami dan menjawab soalan berdasarkan bahan ujian tanpa bantuan langsung. Pada tahap 5 yang sangat baik, kefahaman, murid memahami bahan ujian dengan keyakinan tinggi, boleh memberi penjelasan yang jelas. Pada tahap murid yang TP6 iaitu cemerlang, kemahiran mendengar ni boleh tahap menilai, murid menjadi suri teladan, mampu menganalisis, menilai dan menerangkan maklumat dengan baik, bebas dan boleh menjadi pembantu guru. Baiklah, seterusnya kita lihat pembinaan JSU, ujian kemahiran mendengar. Apa itu JSU? JSU ialah alat perancangan ujian bagi memastikan ujian seimbang, menyeluruh dan menepati objektif pembelajaran. Pembinaannya melibatkan beberapa langkah utama. Jadi sebenarnya JSU ni kita guna semasa untuk membina item ujian bulan, ujian pertengahan, ujian akhir tahun ataupun peperiksaan. Dan agak sukar untuk kami dapatkan JSU kemahiran mendengar. Hasil daripada temu bual saya kepada guru bahasa Melayu di sekolah rendah, mereka tiada JSU kemahiran dengar. Tapi saya akan cuba untuk bina bagi melengkapkan projek tugasan ini berdasarkan dengan apa
pembacaan yang saya buat, pemerhatian video dan temu bual yang saya lakukannya. Dr. Puan. Okey, pembinaan JSU, PBD, kemahiran mendengar. Pada langkah pertama, dapat saya simpulkan kita ikut juga peringkat-peringkat pembinaan JSU yang Puan Tan ada ajar. Yang pertama adalah untuk menentukan objektif pembelajaran, iaitu mentaksir kemahiran mendengar murid tahun 6 berdasarkan 6 kemahiran utama: mengecam, memberi respon, mendapatkan maklumat, menyampaikan maklumat, kefahaman dan menilai. Menentukan objektif pembelajaran ni juga saya tambah dengan standard pembelajaran. Langkah kedua, menentukan topik dan kandungan berdasarkan tema dan unit dalam buku teks seperti tema kekeluargaan, unit 1 jasa ibu tidak balas, unit 2 bercuti di tanah tinggi dan unit 3 cerita pertemuan. Dipandangkan dengan standard kandungan dan standard pembelajaran dalam JSKP. Jadi saya tentukan pembinaan JSU saya nak lihat murid ini dalam prestasi ini dalam 1 bulan. Dalam satu tema ada 3 unit. Jadi 3 unit itu telah merangkumi ketiga-tiga standard pelajaran. Jadi saya memilih untuk membuat 1 bulan untuk melihat perkembangan murid. Saya tidak merasakan setelah 6 bulan baru saya nak melihat pencapaian mereka, sebabnya terlalu lambat atau terlalu lama. Jadi kita nak ambil langkah-langkah yang proaktif dan saya mahukan pada dalam masa sebulan setelah standard pelajaran itu setiap standard pelajaran itu telah diajar dan saya ingin melihat pencapaian murid. Okey, langkah ketiga menentukan jenis soalan, iaitu MCQ, pilihan jawapan, mengenal pasti dan memahami maklumat. Pada tahap mengenal pasti dan memahami maklumat, dan subjektif, ringkas dan huraian, menilai dan menganalisis maklumat. Jadi jenis soalan ni saya pilih berdasarkan tahap aras taksonomi Anderson. Jadi pada aras mudah kita akan bagi pilihan jawapan saja. Dan pada tahap yang lebih tinggi, sederhana dan sukar, kita akan beri ujian yang subjektif supaya murid boleh tulis, boleh keluarkan apa yang difikirkan. Kalau objektif, jawapan tu dah ada. Jadi murid tak perlu fikir, hanya perlu mencari jawapan. Okey. Langkah keempat, menentukan tahap kesukaran, iaitu mengikut taksonomi Anderson, rendah, mengingat dan memahami, iaitu hanya melihat fakta asas. Sederhana, mengaplikasi dan menganalisis, pemahaman yang mendalam. Dan tinggi, menilai dan mencipta hujah dan nada justifikasi. Langkah kelima, menetapkan peruntukan masa dan markah. Jadi, saya cadangkan masa selama 35 minit. Tapi guru jangan risau. Bukan selama 35 minit itu kita kena takbir sesuatu ujian untuk menilai kemahiran mendengar. Apa yang saya cakap sebentar tadi, kita buat dalam kelas, iaitu ada 3 sesi. 3 sesi dipecahkan dengan 5 minit pentaksiran ujian, 10 minit, 20 minit. Sebab apa 5, 10, 20? Sebab mengikut ujian, kesusahan aras sukar ujian dan jenis ujian yang digunakan. Dan jumlah soalan 5 soalan setiap sesi, jumlah 15 soalan. Ini kenapa 5 soalan saya pilih? Ini berdasarkan daripada pengiraan masa belajar 60 minit darab dengan bahagi dengan jumlah keseluruhan setiap unit tersebut. Contohnya 60 minit bahagi 180. Kenapa 180? Adalah kerana 60 darab 3 jam. 60 darab 3 kali kelas. Dapatlah 120 darab 100 dan dapatlah wajarannya. Wajarannya adalah 5 soalan setiap kali ujian. Dan langkah ke-6, menyusun struktur JSU, menyusun bilangan soalan, topik, jenis soalan, arah kesukaran, markah, masa, disemak semula bagi memastikan soalan seimbang, format betul dan sesuai untuk PBD. Jadi Puan Tan, saya tidak mengikut JSU seperti yang dikongsikan. Saya lebih suka
saya cuba untuk memahami JSU. Jadi saya cuba buat berdasarkan pemahaman saya lah, Dr. Puan. Maaf ya. Okay, seterusnya kita lihat jadual spesifikasi ujian JSU PBD kemahiran mendengar tahun 6. Jadi di sekolah rendah seperti saya cakap, seperti saya beritahu sebelum ini, kemahiran mendengar diuji dalam pentaksiran bilik darjah, bukan seperti di sekolah menengah. Jadi saya fikirkan untuk membuat JSU ni pecah kepala. Okey. Tapi bila saya fikirkan, saya lihat balik video-video penerangan daripada CIC Plus, daripada Cikgu Man tadi, daripada Puan, daripada Dr. Ayu dan semua, saya melihat bahawa kemahiran mendengar ini boleh dipecahkan mengikut unit. Okey, unit yang kita belajar, tema atau topik yang kita belajar mengikut SP-nya. Dan aras ni kita lihat, apabila kita lihat SP, kita dapat lihat aras dan kita boleh letak taksonomi yang di bawah lah, mengingat dan memahami, dan kemahiran mendengar yang diuji adalah mengecam, memberi respon. Dan jenis soalan yang mudah lah, maksudnya menggunakan objektif. Jadi satu soalan ada, pelajar boleh mendapat 5 markah dan diberi masa 5 minit. Pada bahagian B, pada kelas seterusnya, apabila guru ingin mengajar unit 2 ke sana ke sini dengan SP 1.1, 1.1.2, itu aras rendah dan sederhana. Taksumi Anderson mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis yang saya letak ya, untuk menguji kemahiran mendengar, mendapatkan maklumat, menyampaikan maklumat. Jadi kita boleh gunakan dua jenis soalan, iaitu objektif dan subjektif. Jadi saya letak 3 MCQ dari 2 subjektif, dan markah untuk objektif adalah 1 markah darab 3 bersamaan 3 markah, dan 2 subjektif dengan 2 markah bersamaan dengan 4 markah. Jadi jumlahnya 7 markah dan boleh dilakukan dalam masa 10 minit. Seterusnya pada kelas yang ketiga adalah unit 3 cerita pertemuan 1.1 1.3. 1.1.3. Jadi ada kesukarannya semakin meningkat dengan sederhana dan tinggi, dan taksonomi Anderson yang dapat diuji. Soalan yang boleh kita uji adalah mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Dan kemahiran mendengar yang diuji adalah kefahaman dan menilai, dan soalan adalah lebih kepada subjektif, sebab kita dah nilai aras tinggi, kebat kita panggil. Dan 3 soalan subjektif jawapan pendek, 2 soalan subjektif jawapan panjang. Jadi ada 6 markah dan 10 markah, jumlahnya 16 markah dalam masa 20 minit. Jadi kita dapat lihat kita 30 minit ya, kita habiskan untuk mentaksir, dan dengan 28 markah dan 10 soalan. Saya pecahkan 3 bahagian ni merangkumi 3 kali kelas. Maksudnya setiap guru boleh masuk kelas, boleh taksir dahulu kemahiran mendengar murid ni, dan kemudian kita dapat lihat sama ada kita nak teruskan murid itu untuk buat penggayaan ataupun pemulihan. Bila kita dah lihat prestasi murid ketika itu, kita boleh terus buat tindakan dengan segera. Kita tak perlu tunggu di pertengahan tahun ataupun di akhir tahun, bahkan di akhir tahun ya. Itulah kelebihan PBD. Okey, seterusnya Puan Tan, saya akan teruskan dengan simulasi ringkas bagaimana PBD ujian kemahiran mendengar ini boleh dilakukan di dalam kelas ya, semasa PDP berlangsung. Baiklah, pada simulasi pertama kita akan lihat bahagian A, iaitu standard pembelajarannya ialah 1.1.1 mendengar, mengecam, sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam pelbagai situasi. Okay, kita lihat tadi temanya adalah unit 1, saling menyanyi, SP seperti tadi, aras keluarannya rendah, taksonomi mengingat dan memahami. Kemahiran mendengar yang diuji adalah mengecam, memberi respon. Soalan objektif 5 soalan, 5 markah,
dan 5 minit. Ini yang saya dapat dalam buku teks. Jadi kita tak perlu rancang pentaksiran yang berlainan. Maksudnya lain daripada yang kita ajar. Maksudnya memudahkan guru. Tidak perlu cari masa lain, bina soalan lain. Ini mudah. Maksudnya dengan pentaksiran ini guru terus boleh taksir dan boleh terus buat pemulihan dan penggayaan seperti yang saya cakapkan tadi. Okay, kita lihat dalam buku teks ini dalam muka surat 2 pada tahun 6, unit 1, saling menyanyi, mendengar dan bertutur, jasa ibu tidak terbalas, keluarga Ifan menonton televisyen di ruang tamu. Jadi ada beberapa skrip di dalam ini dan audio pendengaran ni saya gunakan seperti di dalam buku. Jadi kita gunakan apa yang dibuat oleh KPM supaya kita pun ada masa. Maksudnya tidak terlalu terbeban untuk membuat BBM yang lain. Jadi apa yang saya lakukan ialah contoh, saya akan mendengarkan, membuka audio pendengaran ini, iaitu kita lihat. Baiklah anak-anak, contoh simulasi puan. Baiklah anak-anak murid, cikgu ingin kamu dengar betul-betul. Dengar betul-betul audio pendengaran ini dan nanti kamu perlu menjawab 5 soalan kuis. Luka pada pastikan bahagian kamu kaki mendengar betul-betul ketika ya. menyelamatkan 3 orang anaknya daripada Pertama, banjir. kita dengarkan. Beliau telah mengangkat anak-anaknya ke bumbung rumah semasa paras air semakin naik. Ketika kejadian, suaminya tiada di rumah kerana bekerja di luar kawasan. Berita ini tentang apa, Irfan? Orang tua memang prihatin tentang anak mereka. Misalnya, ketika ayah masih kecil, nenek sangat bimbang ketika ayah demam. Nenek telah membawa ayah ke klinik dengan segeranya. Apakah pengalaman ayah semasa kecil, Irdina? Begitulah contoh audio yang ada di dalam buku ini. Okay. Guru boleh menggunakan audio yang diberi dan boleh terus mentaksir murid. Okay. Mungkin boleh juga dengarkan semula audio tersebut, tapi dalam simulasi ringkas saya tidak mendengarkan semula ya puan. Okay. Seterusnya kita boleh lihat bagaimana cara untuk kita uji murid. Jadi saya buat satu kuis mendengar dalam talian supaya murid boleh jawab dan juga lebih interaktif. Kalau tak ada berhenti, murid boleh tulis jawapan di dalam buku tapi sambil lihat di hadapan apakah soalannya. Okay, kita boleh contoh, saya akan buat simulasi ringkas. Okay, kuis mendengar unit 1, saling menyanyi. Okay, murid-murid boleh cuba jawab. Ada berdasarkan audio yang cikgu telah dengarkan tadi. Okey, kita akan mula. Okey, contoh soalannya. Apakah yang berlaku kepada Puan Fazina semasa banjir tadi? Apakah yang berlaku? Jadi murid akan melihat jawapan dan cari jawapan. Kalau murid dapat mengecap, contohnya beliau luka pada bahagian kaki. Jadi hantar jawapannya betul. Okey, seterusnya. Mengapakah Puan Fazina terpaksa bertindak sendirian semasa banjir? Tadi juga ada juga dia beritahu. Kenapa beliau terpaksa? Sebabnya suaminya bekerja di luar kawasan. Okey, itu. Kemudian, mengapa Puan Fazina terpaksa berdasarkan berita, apakah tindakan Puan Fazina untuk menyelamatkan anak-anaknya? Kalau jawab salah, bawa jiran ke rumah, maksudnya kat sini nanti adalah salah. Oh no, okey. Seterusnya. Apakah pengalaman ayah Irfan semasa kecil yang menunjukkan kasih sayang ibu bapa? Nenek membawa ayah ke klinik ketika
demam. Mudah je. Di mana murid perlu mengecam, aras rendah murid perlu mengecam, kan? Berdasarkan cerita, apakah nilai yang boleh dipelajari, kemudian ibu bapa, kemudian kasih sayang terhadap anak-anak. Itulah antara 5 soalan pada aras mudah. Jadi Puan, dengan terus kita lakukan pentaksiran dalam bilik darjah, bukan sahaja kita terus tertumpu pada standard pembelajaran yang ingin kita rancang atau kita ingin rancang PDP masa itu. Kita terus boleh buat, guru terus boleh buat pemulihan dan penggayaan. Maksudnya boleh cikgu terus boleh kesan mana murid yang 5 markah, maksudnya beliau adalah murid yang melepasi aras rendah, sudah menguasai TP1, TP2. Jadi boleh terus ke langkah yang kedua, maksudnya penggayaan. Namun pada murid yang masih ada kesalahan, mungkin ada betul satu je atau dua, maksudnya murid tersebut masih dalam aras rendah. Jadi guru boleh terus buat pemulihan. Okey. Seterusnya, saya akan pergi ke slide seterusnya. Okey. Simulasi yang kedua. Bahagian B. Kita akan lihat standard pelajarannya adalah 1.1.2, mendengar, memahami dan memberi respon terhadap maklumat yang diujarkan dalam pelbagai situasi. Kita lihat tadi dalam JSU unit 2 1.1.2, pada aras kesukaran yang rendah dan sederhana, taksonomi Anderson, mengingat, memahami, aplikasi dan amalan analisis, dan kemahiran mendengar yang diuji dan mendapatkan maklumat, menyampaikan maklumat. Dan 2 jenis soalan yang boleh dibina, objektif dan subjektif, kerana aras dia dah semakin tinggi, dan 3 MCQ, 2 subjektif, dan 3 markah untuk objektif, 4 markah untuk subjektif, merangkumi jumlah 7 markah dan masa 10 minit. Okey, Puan, dalam saya gunakan juga buku teks dalam tahun 6 supaya lebih mudah, ya. Dalam unit 2 ke sana sini, mendengar dan betul-betul bercuti di tanah tinggi. Situasi yang pertama, situasi kedua. Dengar dan fahami maklumat, kemudian berikan respon. Okey. Jadi saya ada saya ada cipta video kartun supaya murid boleh mendengar apakah situasi yang ada dalam video dalam buku teks ini. Baiklah, kita lihat ya Puan. Hai anak-anak murid, mari mendengar dan memahami maklumat yang diujarkan dalam situasi berikut. Situasi pertama, dengarkan betul-betul ya semua anak murid. Kita sekarang berada di tanah tinggi Kamerun. Suhu di sini sederhana sejuk, iaitu lebih kurang 20 darjah Celsius. Sejuknya, Ibu. Nasib baik kita ada membawa baju sejuk. Pada waktu malam, suhu di sini tentu lebih sejuk. Kita akan menginap di calik ini selama 2 malam. Stroberi banyak ditanam di sini. Pemilik calik membenarkan kita memetiknya. Sekarang kita beralih ke situasi kedua. Dengarkan betul-betul ya. Encik Nabil, ini risalah tentang tempat-tempat menarik di tanah tinggi Kamerun. Encik Nabil dan keluarga boleh memilih tempat yang sesuai untuk dikunjungi. Sekian taman. Mari kita uji kemahiran mendengar kamu. Sudahkah anda bersedia? Baiklah Puan, teman-teman tadi kita telah lihat video yang saya bina berdasarkan buku teks tadi supaya murid boleh mendengar audionya dengan lebih jelas. Okey, dan ujian yang boleh dilaksanakan saya menggunakan quizzes. Di mana guru terus boleh taksir murid. Okey, bermula dengan tekan link.
Mungkin sekiranya murid tak ada bahan peranti, guru boleh bukakan dan murid boleh menjawab dan tulis jawapan di dalam kertas. Contoh soalan ni. Okey. Apakah suhu purata di tanah tinggi kamera seperti yang disebutkan di dalam dialog tadi? Jadi kalau murid dapat mendengar dengan baik, inilah jawapannya, kurang 20 darjah Celsius. Okey, seterusnya. Apakah guru dalam dialog, mengapa keluarga dalam dialog membawa pakaian sejuk? Jadi apakah jawapannya? Pantai? Okey, jawapannya adalah kerana suhu di tanah tinggi Cameron adalah sejuk. Nombor 3, apakah keistimewaan chalet kampung taman sedia yang disebut dalam dialog? Jadi berdasarkan dialog tadi, apakah keistimewaan chalet? Pengunjung boleh memetik strawberry. Jadi saya nampak macam mudah, mungkin penerimaan murid lain-lain sebab mengikut aras masing-masing. Jadi pada soalan subjektif secara ringkas dan padat dalam satu ayat kan. Jika anda berperanan sebagai pemandu pelancong, bagaimana anda akan menyampaikan maklumat tentang tempat menarik di Cameron. Jadi ada naik sikit arah soalan tersebut. Okey, contohnya jika anda berperanan, mungkin saya memberikan template tempat atau memberikan senarai tempat menarik dan lokasinya. Okey. Contoh. Okay. Sebab kita bukan nak bagi markah, kita nak tengok perkembangan murid, tahap murid. Okey. Apakah cara terbaik untuk membuat justifikasi tentang tempat yang ingin dikunjungi berdasarkan maklumat daripada risalah. Risalah ni saya dah bagikan gambar seperti dalam buku. Apakah justifikasi yang ingin dikunjungi? Mungkin menarik, percuma kan? Murid boleh je bagi soalan secara bebas. Jadi boleh je tulis dalam kertas dan cikgu pun boleh taksir terus. Mungkin cikgu boleh tengok sorang-sorang nanti. Bukan memang ambil masa tapi saya dah cuba untuk cepatkan. Okey. Seterusnya kita akan lihat pada simulasi yang ketiga, iaitu bahagian C, standard pembelajarannya adalah 1.1.1.3, mendengar, mentafsir dan memberi respon terhadap pernyataan secara kritis dan kreatif. Di mana topik unit 3, cerita pertemuan, SP 1.1.1.3, aras kesukaran sederhana tinggi dah makin meningkat. Jadi apakah taksonominya mestilah makin tinggi, aplikasi, menganalisis, menilai, mencipta dan kemahiran mendengar yang diuji dalam kefahaman dan menilai. Jenis soalan kelima-lima adalah subjektif. Cuma bezanya jawapan pendek dengan jawapan panjang. Jadi markahnya lebih banyak bersamaan dengan 6 markah dan 10 markah dan jumlah markahnya 16 dan masa yang diperlukan mungkin boleh sehingga 20 minit. Jadi berdasarkan buku teks juga Puan Tan supaya lebih mudah, dalam muka surat 13 tahun 6, buku teks 6, unit 3 cerita pertemuan, mendengar dan bertutur, bertemu pada hari perayaan. Okey. Simulasinya dengar dan tafsir pernyataan, kemudian berikan respon secara kritis dan kreatif. Jadi saya juga ada buat bahan bantu mengajar dengan membuat semula video pernyataan ini supaya murid dapat mendengar sebelum kita boleh laksanakan pentafsiran penilaian kemahiran mendengar. Okey, kita dengarkan. Unit 3 cerita pertemuan, tajuk cerita bertemu pada hari perayaan. Murid perlu mendengar dan tafsir pernyataan cerita tersebut. Pada petang itu, Rasa dan Shu Ying melihat album foto di rumah Irfan. Mereka tertarik dengan foto yang menceritakan pertemuan keluarga pada Hari Raya Aidilfitri. Lihat foto ini. Wah, gembiranya ahli keluarga kamu kerana dapat bertemu. Kita tentu sedih jika tidak bertemu dengan keluarga begitu lama.
Kita boleh berhubung dengan cara lain tetapi kemeriahannya tidak sama. Kita tidak dapat berpelukan dan berbual secara bersemuka. Walaupun tidak dapat bertemu, kita boleh berhubung dengan pelbagai cara lain. Antaranya menggunakan telefon atau membuat panggilan video. Benar, Irfan. Saya pernah mengalaminya semasa negara dilanda pandemik COVID-19. Saya sekeluarga tidak dapat pulang ke kampung kerana kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Cerita pertemuan tamat. Mari kita uji kemahiran mendengar kamu semua. Semoga berjaya. Jadi inilah contoh bahan rangsangan yang boleh dibuat di dalam kelas sebelum kita nak uji kemahiran mendengar murid. Okey. Saya menggunakan kuisis juga di mana murid boleh menjawab soalan terbuka dalam aplikasi kuisis ni. Tidak perlulah guru sampai nak kena foto setiap soalan semata-mata untuk menjalankan pentaksiran bilik darjah untuk melihat potensi perkembangan murid. Sebabnya PBD ni kita lakukan setiap kali dalam kelas. Takkan setiap kali dalam kelas kita kena foto setiap soalan, betul tak? Jadi kita gunakan teknologi yang terkini untuk lebih interaktif dan mudah dan percuma. Maksudnya guru boleh buat terus dan boleh terus nilai dalam kuisis ini. Okey. Seterusnya seperti tadi juga kita kena masukkan nama. Okey. Kita lihat ini. Yang soalan pertama. Mengapakah Irfan dan rakan-rakannya berasa sedih apabila tidak dapat bertemu keluarga semasa perayaan? Berikan sekurang-kurang 2 sebab berdasarkan dialog dalam petikan. Kenapa? Kenapa Irfan dan rakan-rakan sedih dan tak bertemu? Kerana tadi adalah perintah kawalan pergerakan. Kawalan pergerakan dan COVID-19. Jadi dua markah di sini. Saya buat ringkas je, Cik Puan Tan. Seterusnya, soalan yang kedua, pada pendapat anda, adakah penggunaan teknologi seperti panggilan video boleh menggantikan pertemuan fizikal sepenuhnya? Berikan sokongan hujah untuk jawapan anda. Boleh, contoh kalau murid boleh ni lah, boleh analisis, boleh menilai. Maksudnya dia ini dah soalan di tahap menilai. Okay, boleh. Kerana terpaksa disebabkan perintah kawalan pergerakan. Okey. Sokong nanti kena ada sokongan lah. Kita satu kaedah inovatif yang boleh digunakan oleh keluarga untuk mengekalkan hubungan jika mereka terpisah dan jangka masa yang lama. Jelaskan bagaimana kaedah itu membantu. Contohnya panggilan video. Untuk kaedah mentu setiap hari. Panggilan video setiap hari. Walau jauh di mata tetap di hati gitu. Ini saya saja Puan Tan ya. Nombor soalan yang keempat, berdasarkan cerita, apakah nilai kekeluargaan yang dapat dipelajari? Berikan 2 nilai utama dan jelaskan bagaimana ia boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Apakah nilai kekeluargaan yang dapat dilihat dalam dialog tadilah. Pertama mungkin dari segi kasih sayang. Kedua dari segi menghormati kan. Ya, bebas pada murid. Kita pun tak ada dah nak tak mesti macam jawapan tu mesti tepat, padat. Tidak. Kita nak lihat dari segi aras kognitifnya, potensi murid ini. Okey, 5. Adakah anda sekiranya anda berada dalam situasi yang sama seperti cerita, apakah perasaan anda, bagaimana anda menangani? Huraikan jawapannya. Ini kita dah tanya nilai segi murid tersebut. Contoh kalau saya macam saya sedih
perasaan saya sedih. Tetapi contohlah, tapi saya menanganinya dengan selalu menelefon keluarga kan, bertanya khabar, contohlah gitu kan. Jadi itulah salah satu contoh antara 5 contoh soalan yang diaras tinggi. Okey. Jadi setelah kita nilai, guru boleh adakan perrekodian PBD kelas 6. Contoh secara semak lah. Secara semak ada rekod. Maksudnya contoh murid nama Aisyah pada 1.1.1 apakah tahap dia, 1.1.2 apakah 1.1.3 dan akhirnya baru boleh buat rasional. Jadi perlu ada ketiga-tiga pertimbangan ini barulah boleh buat pertimbangan profesional. Apa yang saya belajar katanya apabila 1.1 pada aras mudah, sederhana dan tinggi, kita boleh pecahkan. Jadi adalah normal apabila murid lebih menguasai 1.1 aras mudah berbanding dengan aras yang sukar. Jadi apakah pertimbangan rasional? Itulah peranan guru, itu di mana memerlukan guru membuat keputusan secara beretika, bertanggungjawab mengenai tahap penguasaan murid berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pelajaran. Jadi setelah dapat keputusan, jadi pertimbangan gurulah untuk menentukan tahap penguasaan murid. Okey, jadi kita juga lihat tadi daripada penilaian kediri, maksudnya dari catatan sendiri, iaitu pada tahap terhad bagaimana sehingga ke tahap cemerlang murid menjadi surutadar, mampu menganalisis, menilai dan menerangkan maklumat dengan baik. Di situlah kita boleh buat perekodan. Jadi perekodan ni mungkin boleh berdasarkan 1 bulan sekali. Jadi pada hujung tahun kita ada 12 perekodan. Jadi kita boleh lihat tahap perkembangan murid itu sebut, mana kekuatan dan kelemahan mereka, sama ada dari segi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur atau kemahiran menulis, membaca, kita boleh lihat murid ini. Itulah kelebihan PBD. Jadi kesimpulannya, penilaian kemahiran mendengar membantu murid memahami, menilai dan memberi respon secara berkesan dalam PDP Bahasa Melayu. Guru berperanan merancang pentadbiran efektif bagi memastikan murid fasih berkomunikasi. Penilaian sistematik meningkatkan profesionalisme guru dalam SKP NG2 serta menjamin pengajaran berkualiti. Guru diseru menggunakan teknik pentadbiran autentik serta bahan interaktif dan situasi sebenar bagi mengukuhkan penguasaan murid. Jadi terima kasih Puan Tan atas kesudian Puan Tan mendengar celoteh saya. Saya minta maaf sekiranya saya ada salah dalam pembentangan ini dan saya mohon tunjuk ajar pada Puan Tan. Dan berikut adalah rujukan-rujukan yang saya guna dalam menghasilkan projek ini. Ada juga rujukan lain tapi saya tidak masukkan. Sekian, terima kasih Puan Tan. Aduh.